kehadiran tuan-tuan, datuk-datuk semua daripada Malaysia dan juga daripada Brunei. Alhamdulillah pada hari ini media dan pelbagai latar belakang mengumpul dana 6 juta ringgit ini banyak orang dan durinya. Oleh itu saya amat mengharapkan pertolongan, sokongan, kerjasama dan sumbangan keuangan daripada syarikat-syarikat korporat. Program ini yang dibawa kepada kita oleh Muslim Care Malaysia Society yang merupakan sebuah NGO yang sangat aktif dalam melaksanakan misi kebajikan dan juga misi kemanusiaan sama ada di dalam ataupun di luar negara dengan slogan bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. JAKIM amat menghargai usaha murni yang digerakkan oleh Muslim Care Malaysia dalam merealisasikan pembangunan pusat Islam ini. Dan JAKIM bersedia sebagaimana surat yang dihantar untuk menjadi rakan strategik bagi menawarkan pandangan, pengalaman dan kepakaran dalam pembangunan institusi Islam, pendidikan, latihan dakwah serta pengukuhan tatbik urus. Saya yakin pada hari ini kita bukan sekadar melancarkan satu projek pembinaan bangunan, tetapi kita akan melihat lahirnya satu gagasan untuk membina satu pusat yang bakal menjadi mercu tanda bagi penyatuan ummah dalam kita membantu masyarakat di negara minoriti Muslim. Dan jadikanlah pusat Islam ini sebagai asbab tersebarnya rahmat, keamanan dan hidayah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk, kebijaksanaan dan keikhlasan kepada semua pemimpin, jawatan kuasa, Muslim Care Malaysia serta semua pihak yang terlibat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.